8 daripada 10 rakyat Singapura yang menghadiri Festival Perancangan Persaraan Tahunan CPF berbuat demikian buat kali pertama. Acara sehari itu berjaya menarik lebih 3,500 peserta iaitu jumlah tertinggi setakat ini. Menteri Tenaga Manusia Dr. Tan See Leng menggalakkan lebih ramai rakyat Singapura untuk lebih bertanggungjawab dalam perancangan persaraan. Tambah beliau, sejak sekian lama, CPF telah berubah bagi memenuhi keperluan berbeza rakyat Singapura. We have passed the Platform Workers Act earlier this year. So platform workers today can also enjoy CPF contributions, CPF savings, which will go some way in helping them to own a roof over their heads, save up for retirement later on in life, and at the same time, they can also have assurances of healthcare. Bengkel dan reruai interaktif tersedia untuk merancang persaraan menerusi pendekatan pengalaman. Terdapat juga bengkel-bengkel merangkumi tip-tip pelaburan untuk golongan yang baru bermula sehingga kelas untuk golongan pakar. Pihak lembaga CPF menyatakan festival tersebut bertujuan untuk memenuhi keperluan semua peringkat umur untuk pelbagai matlamat kewangan.